Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di dalam saluran Rafiq The Explanation. Pada tahun 1960-an, Israel mengembangkan kereta kebalnya bersama dengan British yang mengembangkan kereta kebal Chieftain. Namun kerana masalah politik, British menarik diri. Kemudian pada tahun 1973, Perang Yom Kippur meletus. Meskipun Israel menang melawan negara Arab, namun ramai di antara mereka meninggal dunia, mati dan aset pertahanan banyak yang hancur. Harapan seolah-olah hampir pupus. Namun, harapan itu tidak pudar. Sebaliknya, mereka kembali dengan tekad dan keazaman yang lebih tinggi, menciptakan salah satu kereta kebal paling mematikan pada abad ini. Itulah kereta kebal Merkava, kereta kebal tempur andalan mereka pada masa kini. Kereta kebal yang unik, mematikan dan sangat kuat berbanding dengan kereta kebal lain. Diciptakan pada tahun 1973, beberapa bulan setelah habisnya Perang Yom Kippur. Israel meneliti semua kelemahan kenderaan berang mereka. Israel Tal ataupun General Talik melihat kereta kebal yang digunakan Israel seperti Sherman Magah dan Chieftain sangatlah lemah, tidak berupayaan di arena perang di Israel. Tal berkata bahawa kereta kebal itu tidak terlalu cukup memberikannya perlindungan yang mantap, sekaligus membuatkan mereka terdedah pada ancaman dan serangan bahaya. Oleh kerana itu, Israel Tal mengemukakan kereta kebal yang boleh membawa mereka ke arah kemenangan, iaitu Merkava. Merkava dipilih dengan nama Ibraninya sebagai kenderaan besi perang, chariot. Kereta kebal Merkava ini terus dilanjutkan pengembangannya sehingga lahirlah kereta kebal Merkava Mark I. Versi pertama daripada kereta kebal Merkava ini mempunyai 75 mm senjata dan pelbagai beberapa senjata sekunder. Kereta kebal ini pernah dicuba pada tahun berikutnya dalam Perang Lubnan. Telah membuktikan kejayaannya dalam menghancurkan beberapa benteng terpenting di Lubnan. Kemudian, kereta kebal ini terus berevolusi menjadi salah satu kereta kebal tercanggih hingga saat ini. Antara perlengkapan ataupun teknologi-teknologi yang telah disematkan dalam kereta kebal ini, antaranya dari segi persenjataan, kereta kebal ini dilengkapi dengan meriam lancar iaitu 120 mm. Dibantu dengan senjata sekundernya seperti mesin gun 12.7 mm dan senjata 7.62 mm. Kereta kebal ini juga memiliki sistem perlindungan aktif trofi yang dibangunkan oleh Rafael Advanced Defense System yang merupakan pencipta senjata terkemuka di Israel. Tidak itu juga, kereta kebal Merkava yang kini dikenali sebagai Merkava Barak 5 menunjukkan kemampuannya yang canggih dalam pengawasan seperti adanya sistem Iron Vision, di mana membolehkan kru komander melihat area di sekeliling tanpa menggunakan periskop biasa kereta kebal, seperti seolah-olah Iron Man. Meskipun begitu, walaupun kereta kebal ini dilihat sangat kuat, namun dalam perang terkini banyak sekali kereta kebalnya yang hancur, retak
dan mudah ditumbangkan oleh drone maupun senjata yang tidak kalah murahnya. Meskipun begitu, walaupun banyak kecacatan yang ada dalam kereta kebal ini, kereta kebal Merkava adalah bukti keberanian Israel dalam menciptakan inovasi dan teknologi yang baru. Meskipun sering digelakkan dunia sebagai sebuah negara yang kecil dan berharap kepada negara besar, namun kemampuannya untuk membangunkan sebuah senjata yang menggerunkan mampu membuat tunduk negara-negara besar di Timur Tengah seperti negara Arab sana. Israel telah membuktikan tekad bangsa yang kecil inilah yang mampu membawa ke seluruh dunia, menunjukkan betapa hormatnya, betapa hebatnya Israel ini, sehinggakan negara-negara Arab mula tunduk dan normalisasikan hubungan dengan Israel. Israel mungkin kecil, tapi tidak dengan ideanya, tidak dengan inovasi karya anak bangsanya. Mungkin kami kecil, tapi kami adalah nadi jantung Amerika dan dunia.